Setelah 4 tahun menyepi, penyanyi Mimi Fly kembali dengan fenomena lagu angkat dan pada bulan Ramadan tahun 2025, Mimi menghasilkan lagu raya berjudul Serumpun. Lagu raya tersebut menerima pujian ramai. Lagu Serumpun ada bahasa isyarat dan memberi kesan kepada peminat OKU yang ingin menikmati lagunya itu. Sebenarnya, Mimi sendiri mempunyai ibu OKU, jadi hal tersebut sangat dekat dengan Mimi. Biarpun bergelar OKU, semangat ibunya tetap bersamanya. Ibunya antara individu penting yang berdiri teguh sebagai tulang belakang Mimi. Menerusi perkongsian Mimi menerusi akaun Instagramnya, dia berkongsi nasihat dari ibunya demi meneruskan perjuangan hidup. Dia cakap, kalau dia percaya dia lebih hebat biarpun dia OKU, apa alasan saya kalau saya tak sehebat dia? Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Perjalanan kita semua berbeza. Kita tak sama, yang penting sama-sama seiringan, tulisnya dalam perkongsian.